Benda ni kalau tak kena gaya boleh menyebabkan mood kau swing untuk hari tu. Kalau kau nak tahu apa, jom aku tunjuk. So barang dia ni, shower heads. Benda ni kalau tak kena pagi tu, kau nak start harian kau tu, kalau tak kena dengan gaya, boleh buatkan bad mood tau. Tapi sebelum tu, jom kita tengok apa ada kat dalam kotak ni. So first kau akan dapat macam biasa user manual ataupun product disclosure. And yang kedua, kau akan dapat cara penggunaan ataupun function yang ada dekat shower heads ni. Korang tak payah tengok lama-lama, jom aku tunjuk apa ada dekat shower heads tu. Okay? Ada 7 mode. First, tengok tu semburan dia. Wai. So yang kedua, besar, banyak macam ni. And yang ketiga, bersembur-sembur. Kau nak cuci tandas korang, bilik air korang pun senang. Tajam. Nampak? So total dia ada 7 mod. Untuk korang yang berminat, claim semua voucher free shipping yang kau dapatkan Dirma shower heads. And kau komen best ke tak ada shower heads macam ni. So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. And kita jumpa di next video.